Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam yang ke-8. Okay, malam ni jauh sikit. Kita nak pergi ke Masjid Tuminah Hamidi, Bagan Datuk. Okay, sekarang tengah tunggu si Pojat ni siap. Lepas tu nak pergi pick up Hasif. Okay, apa jumpa sana. Apa lagi? Macam mana masjid ni? Alhamdulillah. Yang penting solat laju lah. Yang paling penting. Macam tu je. 9.25 habis 8 setengah 40 ambil 6. Tapi yang paling penting sekali design dalam masjid tu lah. Buat kita khusyuk solat. Baik. Dah tak payah pergi Senayan lah. Senayan kena pergi. Kena pergi lah. Orang Senayan. Senayan tu wajib. Sini belah utara pergi sini. Kira lah kan. NTR masjid ni minit lebih lah? Bawah 2 minit lah? Paling laju lah setakat ni. Imam import tu Bilal tak ada. Bilal tak ada lah. Kalau daripada Klang Valley 2 jam ke lah. Tapi kita orang sejam kan. Tapi kot sedikit kata-kata. Yang penting pergi masjid, solat. Mana tak solat. Itu je. Mana tahu pergi masjid benda lain ni. Siapa yang tak tahu. Yang penting pergi masjid, solat. Kan tak solat. Itu je. Hei tu. Okay lah. Ada apa-apa je nak cakap? Tak fikir berapa je. Okay lah. Rasanya itu je kot. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul tu? Woi, Seal A45S tu. Ni kalau nak pakai ni kau kena buat terawih 20 lah.